Hidup kereta. Macam mana kereta ni bila tengah jalan tiba-tiba bateri jadi weak. Masa pergi test tu, masuk test meter, weak bateri. Memang tak ada power langsung, supply langsung untuk nak start kereta. Kata owner, lambang bateri dengan lambang kunci je naik. Power. Lambang bateri ni bila kita start enjin, padam. Okay. Bila kita tengok lambang bateri tu padam, alternator cas cantik. Tapi bila kita masuk test meter, meter tak sampai pun tahap volt yang kita nak. Okay. Lambang bateri padam. Tapi bila kita guna test meter, memang alternator tak cas bateri. Kita test meter, tengok naik berapa. Nampak? 12 je naik. Sekarang kereta ni enjin tengah hidup. Nampak? Okay. Sekarang enjin tengah hidup. Naik 12. Sepatutnya bila enjin dah hidup, dia akan naik ke 13 lebih ataupun 14. Itu baru alternator cas bateri. Tapi bila kita tengok pandu pada meter tu, lambang bateri tak nyala. Menandakan kereta ni alternator cas bateri. Jadi bila kita baca pada meter ni, alternator tak cas bateri. Dekat meter, lambang bateri padam. Okay, ada satu cara lagi untuk kita nak confirm betul-betul alternator ni betul tak dia cas bateri. Okay, kita longgarkan kepala bateri. Okay, so kita cabut kepala bateri. Cabut kepala bateri, enjin hidup. Enjin hidup, cabut kepala bateri. Okay. Silap. Berapa naik? Nampak dia naik 13. 13 lebih dia naik. Ni baru alternator cas. Tapi kenapa bila kita, masa kepala bateri tak cabut, dia naik 12. Okay, jadi Along akan buka alternator lah dulu. Check tengok macam mana. Sama ada kabel dia ke masalah ataupun dia punya IC dia ke. Kalau alternator ni lemah, tukar baru lah. Okay, settle. Boleh kita cabut dah ni. Cabut tepi ni je. Okay, settle. Angur dah ni. Alternator ni memang out dah ni. Tapi kita pergi check dululah, tengok macam mana. Okay. Tak ada? Okay. Alternator ni dah tak boleh guna. Sebab dia jadi low charge. So bila berlaku low charge, sistem cas bateri tu dah tak cas lagi. Dia lambat cas. Dia naik tapi dia lambat. Bila kereta jalan, belum tentu lagi dia naik dia punya cas dia tu. So kita ganti yang baru. Yang ni yang nak pasang pada kereta. So yang ni bukan original dan juga bukan yang recon. Okay, kalau akan ambil je nama ni Protect. Buat masa sekarang selagi barang ni ada, tempat yang biasa kita ambil barang spare part. Okay, so beza dia dua ni. Yang ni 90 ampere, yang ni 100 ampere. Okay, beza dia yang ni kuat sikit lah. So nak bandingkan dua ni, beza 10 lah. Yang ni 90, ni 100. Okay, beza 10 ampere. Kita tambah, kita guna yang 100 ampere ni. Okay, jadi kita akan pasang alternator ni. So kita akan tengok
macam mana perbezaan alternator ni dengan alternator ni. Okay, mak. Bila buat penukaran alternator, meter ni wajib kena ada. Tak kira lah apa-apa meter volt pun, wajib kena ada. Sebab kita nak check dia punya volt tu berapa. Okay, dah siap pasang semua, start enjin, terus test meter, tengok dia naik berapa. Kalau dia naik 14, cantik, sistem charging dia. Tapi kalau dia naik 15 lebih, stop enjin, cabut balik alternator, tukar baru. Alternator tu tak pakai punya, sebab dia overcharge. Dan juga kalau korang start enjin 13 ke bawah pun sama, cabut, tukar alternator baru. Alternator tu tak charge. Dia alternator ni dua je, low charge dengan overcharge. Bila overcharge, kebakaran wiring radio ke mentor ke, habis dia akan tembak habis. Sebab tu penting ada meter ni, so kita boleh tahu maksimum dia 14.1, 14.2, 14.3. Okay, terima tu. Jom kita start enjin kita tengok macam mana alternator baru charge bateri. Jom. Bateri padam. Cantik. Ni baru betul. Alhamdulillah, settle masalah kereta ni. Tengah-tengah jalan tiba-tiba bateri weak. Okay, sedangkan tak ada apa-apa warning yang naik pada meter. Lambang bateri pun tak nyala. Okay, so bila kita bawa kereta, lambang bateri tak nyala, tak ada masalah apa-apa lah. Okay, tiba tekan minyak dah tak power. Sebab kereta prevent ni 100% menggunakan sistem komputer. So bila bateri weak, korang tekan minyak rapat mana pun, dia tak akan pergi. Dia tak akan cukup power untuk nak gerakkan body ni. Okay, so kita nak tukar alternator pun was-was juga. Tiba beli alternator baru, pasang sama juga nyakit. Pening kepala. Kena check habis wiring. So alhamdulillah settle masalah ni. Start enjin pun dia dah naik 14. Sebelum ni tak naik, ram minyak pun tak naik. Jadi kereta ni kita nampak lagi ada proses nak tukar bearing belah kiri bunyi. So owner minta kita tukar dua-dua sekali. Okay, terima tu.